Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Okey. Right, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit lah, saja-saja je kan. Okay, so saya tengah bawa kereta saya ni Proton Pro 2 Azia je ha. Azia Rahmah, Azia spek kosong. Okay, so saja je nak try mic baru ni. Okay, so mikrofon baru, kita nak test bunyi dia macam mana. Okay ke tak. Kita just nak tengoklah kalau kata nak buat apa, sambil bawa kereta, buat video sambil bawa kereta kan, macam mana bunyi dia. Okay ke tak. Dan kamera okay ke tak, macam mana semua kan. Tu je lah kita nak buat apa, tengok lah sikit kan. So nak review mikrofon dengan kamera lah. Okay, so sekarang on the way nak pergi ambil anak dekat Kafah. So daripada rumah jarak dalam 2km kot, 3km lebih kurang macam tu lah. Okay, so saja je lah kan, kita nak test macam mana bunyi. Adakah bunyi suara okey, ataupun bunyi apa nama benda tu, bunyi enjin je yang lebih ke, ataupun bunyi angin lebih ke, bunyi kat luar lebih ke, bunyi aircon ke. Kita nak dengar lah kan, barulah kita boleh buat video. Baru kita tahu macam mana, apa yang lebih, apa yang kurang, boleh ke tak nak buat review kereta dalam masa bawa kereta kan. Memang niat tu ada nak buat review bawa kereta, cuma tak tahu sound macam mana semua kan. Biasalah mic murah. So sekarang di tengah test lah. Ni mic baru, itu mic lama tu lagi haruk. Hari tu hari RM20 saja je testing apa, pakai mic kan. Tak pernah pakai mic kan, selalu pakai phone direct pegang itu je. So sekarang kita nak try lah pakai mic, tak payah nak terjerit-jerit kan. So tu je lah, kita nak tahu tu, kita testing dulu, tengok macam mana. Okay, so ni bawa Azia Rahmah, kereta sendiri, memang kosong, spek kosong, tak ada apa pun. So apa yang dah buat kat kereta ni, tambah tinted. Apa lagi, tak ada apa lah. Radio pun tak pasang, speaker pun tak ada, reverse camera tak ada, parking sensor tak ada, tinted je lah. Memang kereta ni baru buat tinted sahaja hari-hari ni kerja bawa kereta ni. Tak perlu pun radio. Bagi saya tak perlu radio, sebab saya selalu pakai telefon je. Pakai telefon dengar lagu ke apa kan, buka radio, buka apa, YouTube dekat telefon, dengar lah. So tak perlulah radio tu. And then kalau tak pasang Android player dengan apa benda, yelah, kalau nak pasang Android player dengan kamera ke, tak payahlah. Kereta kecil je, nak parking pun senang je, bukannya susah pun. Okay, kenapa beli kereta ni? Sebab
upgrade lah sebenarnya. Upgrade Azia Rahmah ni adalah upgrade dia. Sebab sebelum ni pakai kancil. Okay, so daripada kancil, orang selalu tengok Azia Rahmah ni apa benda yang tak ada. Tak ada ABS, tak ada rim, stock rim, tak ada radio, tak ada speaker, tak apa benda pun tak ada, kosong lah apa benda. Okay, bagi saya Azia Rahmah ni adalah upgrade. Kenapa saya cakap upgrade? Sebab saya daripada bawa kancil. Okay, kancil saya okay, radio tak ada tu dah memang sama je. Lepas tu apa lagi tak ada, rim sama je. Rim lagi lah teruk 12 inci. Yang ni dia bagi 14 inci. Lepas tu kancil saya tu wiper pun rosak. Kalau hujan memang tak bawa. Aircon pun tak ada. Kereta ni ada aircon. Lepas tu apa lagi, banyak lagi sebenarnya. Lampu dah malap dah kat kancil tu. Lampu kereta ni terang. Terang lah juga nak bandingkan kancil tu. Lepas tu power steering, ni ada power steering. Kat kancil tak ada power steering. Lepas tu apa lagi, airbag. Okay, orang kata airbag ada 2 je kat Azia Rahmah ni. Cukup lah, lebih daripada cukup dah. Kancil tu tak kosong. So kancil tak ada airbag. Saya bawa Azia Rahmah ni dah upgrade lah kiranya. Upgrade sebab dia ada airbag 2 biji, ada aircon, ada wiper yang berfungsi, ada apa nama lampu yang elok. Lepas tu ada power window 4 power window. Main-main kancil tak ada, satu pun tak ada, semua kayuh. So sebab tu saya kata Azia Rahmah ni adalah upgrade untuk saya. Nak berbandingkan dengan apa saya punya kancil tu. Okay, so kita dah sampai ke parking Kafar sekolah anak saya ni. Okay, dia berpusing-pusing nak naik ke parking. So alhamdulillah. So korang siapa-siapa yang merasakan Azia Rahmah ni kereta yang terlalu teruk, maksudnya kereta ni bukan untuk korang lah, tu je. Bagi orang-orang macam saya yang daripada bawa kancil, daripada bawa kereta-kereta yang lebih kecil, mungkin lebih teruk, kereta ni adalah satu upgrade. Upgrade yang tinggi jugalah bagi saya sebenarnya. Sebab daripada tak ada apa-apa, aircon tak ada, power steering tak ada, kepada semua tu ada. Dan dengan kancil tu saya tak boleh nak berjalan jauh-jauh. Dan dengan kereta ni Azia Rahmah ni saya boleh berjalan ke mana-mana saja saya nak. Dah sampai Melaka dah pun. Dah sampai Melaka, bawa memang save minyak. Minyak jimat gila lah. Pergi Melaka pergi balik RM20 je. So itulah dia sebabnya saya ambil Azia Rahmah ni. Manual sama-sama manual, tak ada radio sama-sama tak ada radio, tak ada ABS sama-sama tak ada ABS dengan kancil. Tapi yang lain-lain dia tambahan. Tambahan, ada power steering, ada aircon, ada wiper yang berfungsi, ada lampu yang berfungsi elok, ada 4 power window. So itulah dia sebabnya. Alright guys, so dah sampai kat sekolah anak ni, tak ambil anak. Okay, bye.